بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، لست بخيركم إذا أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Mereka Imam Suratul Puasa Masjid Al-Mu'min, yang guru alim ulama muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimati Allah SWT. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk ke malam yang ke-12. Kita berada di dalam fatrah yang kedua. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 yang pertama Allah turunkan rahmat, dah lepas alhamdulillah, dan sekarang kita duduk dalam fatrah yang kedua, iaitu maghfirah. Allah akan turunkan pengampunan dia, keampunan dia kepada semua hamba dia. Ibarat kata target Allah, objektif Allah SWT pilih kita berada dalam bulan Ramadan, tujuan adalah untuk nak dihapuskan, untuk dia ampunkan semua dosa-dosa hamba dia. Dan setelah diampunkan dosa hamba-hambanya, mereka akan masuk dalam fatrah yang ketiga untuk disenaraikan sebagai golongan yang itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana Allah pilih kita. Bagaimana kalau tuan-tuan terpilih untuk menjadi Dhuyufur Rahman, selalulah mutawi yang akan kata tuan-tuan kena bersyukur kerana tuan-tuan lah kata orang yang terpilih untuk menjadi Dhuyufur Rahman. Berapa ramai orang yang duitnya berjuta-juta tapi tidak dipilih. Berapa ramai orang yang sihat-sihat muda-muda tapi tak terpilih. Tapi tuan-tuan terpilih. Maka ambillah peluang sebaik mungkin untuk lipat gandakan ibadat ketika berada di tanah haram yang pahalanya digandakan 100,000 kali ganda. Samalah tuan-tuan, kita yang berada bulan Ramadan inilah orang yang terpilih oleh Allah SWT berada di Ramadan. Maka tuan-tuan, gunakan masa berada di Ramadan ini untuk kita lipat gandakan amalan kita supaya kita dapat rahmat Allah, kita dapat pengampunan, seluruhnya kita dipilih untuk orang yang dilepaskan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan betul Allah SWT, ayat yang anda baca tadi, ayat Al-Baqarah 183. Allah suruh kita, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, difardukan ataskum, kamu. Kum tu balik kepada beriman, kamu yang beriman. Diwajibkan kamu, wahai orang beriman, diwajibkan puasa. Puasa ini baik ke awal tentu orang Islam. Bayanglah orang Islam ketika tu mereka baru memeluk Islam. Kita Islam daripada kecil kan, mak kita suruh mayang daripada umur 7 tahun. 7 tahun kat pasti tu mak dah latih puasa dah biasa dah puasa. Ya, daripada kecil lah itu ada. Sekarang biasalah puasa. Ya, biasa kita ni bapa dah dilatih sejak kecil berpuasa. Tapi sahabat-sahabat ni tuan-tuan, orang yang tak pernah berpuasa, mereka sebelumnya belum beriman. Bila beriman di Makkah selama 13 tahun, kemudian hijrah sampai di Madinah sebagai orang Islam, tiba-tiba turun ayat suruh puasa. Allah puasa. Anda pernah pergi repair kereta dekat kedai Cina, nak pergi tujuh orang. Buat tu buat cepat sikit, aku nak beli buka puasa. Dia kata lu puasa. Aku tahu, saya kalau puasa mati orang. Puasa mati. Maksudnya para sahabat ni tuan-tuan, mereka tu lah ibarat terbayang tu lah, mereka tak pernah puasa, bila turun puasa, puasa. Jadi Allah bagi meringankan psikologi, Allah nak meringankan beban. Allah kata, orang beriman, bukan saja kamu kena puasa, umat-umat dulu juga diwajibkan berpuasa. Maka sebab itulah kama kutiba alaih,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu beriman juga. Anda sebut ni kenapa? Ada orang kata Allah wajibkan kita puasa sebagaimana Allah wajibkan kepada Hindu dan Kristian. Ini tafsirannya salah. Allah Ta'ala berarti kalau kita kata lagu tu seolah-olah kita mengiktiraf agama lain, sedangkan Allah kata inna din 'inda Allah al-Islam. Agama yang aku iktiraf Islam, tak ada. Wa man yattaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Siapa yang pilih agama lain daripada Islam, Allah tak terima. Akhirat nanti rugi. Walaupun ibadat apa begitu hebat, begitu lasak, dahsyat ibadat mereka sahabat, tapi semua tu amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Jadi kita ingat tuan, orang beriman difardukan puasa sebagaimana orang-orang yang beriman dulu. Semua umat-umat Nabi dulu beriman. Umat Nabi Adam itu yang beriman, mereka lah difardukan puasa. Ketiganya tuan, bila kita duduk dalam bulan Ramadan, bila kita puasa dengan Quran tak dapat dipisahkan. Ibarat lagu dan irama. Agak kata andai dipisah lagu dan irama, nescaya hitanglah sini. Dalam Quran ni, bila kita puasa, dia mesti bersama dengan Quran. Bahawa Quran ni, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan Quran sebagai panduan kepada manusia. Quran itu tuan bukan untuk dapat pahala. Nak baca untuk dapat pahala. Bukan untuk nak ambat setan. Bubuh yang kursi kat dinding bubuh, nak ambat setan. Bubuh ayat 1000 dinar apa? Nak jadi buat pelari. Setengah orang letak Quran lari tahu apa? Orang letak Quran lari tahu tak insiden. Insiden tu buat. Bukan itu tujuan dia. Tujuan Quran lah hudan linnas. Maka sebab itulah bila kita puasa ni tu apa? La'allakum tattaqun. Nak jadi orang yang bertakwa. Bagaimana nak jadi orang bertakwa? Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab. Itulah Quran yang tidak ada sebarang keraguan padanya, petunjuk bagi orang muttaqin. Kalau kamu puasa nak jadi orang bertakwa, maka kamu kena baca Quran. Quran bukan sekadar dibaca, mesti ditadabburkan. Mesti difahami, mesti kemudian dihayati, diamalkan Quran itu dalam kehidupan kita. Sebab itulah Quran itu kalau kita pelajarinya secara detail, kita akan bertambah yakin. Bila ulama menafsirkan ayat Quran di surah Al-Baqarah tadi, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, wallahu a'lamu bimuradi. Allah lah yang lebih mengetahui maknanya. Nabi pun tak tahu. Ulama kata inilah tanda Quran ini datang daripada Allah. Allah kata la raiba fi. Quran ini datang daripada Allah. Buktinya bila ditanya Nabi, "Ma makna Alif Lam Mim?" Wallahu a'lam, aku pun tak tahu. Kalaulah Quran ini dari Nabi yang itu sudah tentu Nabi tahu. Nasabah kita kerja mana? JKR. JKR itu mana? Jabatan Kerja Raya. Kerja mana? TMB. Apa ni TMB? Tenaga Nasional Berhad. Kalau sebut TMB saya pun tak tahu TMB datang bawa jalan orang. Tapi Nabi SAW dia tak tahu. Kenapa? Itu bukti Quran ni daripada Allah, bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Zalikal kitab. Ini juga ulama tafsir. Zalikal kitab. Itulah kitab. Orang mengaji bahasa Arab tuan-tuan, izalika dikata isim isyarah. Dia ada isim isyarah yang guna hadha. Contoh kita sebut kata hadha kitab. Ini kitab. Bila nak tunjuk jom, itu zalikal kitab. Kenapa Nabi bila baca Quran dia kata zalikal kitab? Kalau anak kita baca tu, akhtata kamu salah. Laisa kadzalik, bukan kaza, bukan zalika walakin hadha. Tak boleh guna zalika, guna hadha. Tapi kenapa Nabi guna zalika tak guna hadha? Jawapannya Quran bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu daripada Allah kata, ya Muhammad, zalikal kitab, itu Quran. Itu Quran yang la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang muttaqin. Maka sebab itu dan bila kita baca Quran dan dalam surah Al-Baqarah ni, dia bukan sembarangan tapi menyelesaikan seluruh aspek kehidupan manusia. Menyelesaikan satu-satu. Contoh kalau nak bagi kita para sahabat ketika berada di Madinah. Di Madinah dia ada rahib-rahibnya. Rahib-rahib ni dia mengajak semua ni kata. Dia mengajak, dia ceramah, tazkirah atau tak ada awal pada qadar. Dia mengajak. Jadi sahabat kan dia antara ajaran yang disampaikan oleh rahib,
Dia kata kita orang Yahudi, bila isteri kita kedatangan period, maka kita tak boleh duduk sekali. Kena hantar balik kampung. Makan sekali tak boleh, tidur sekali tak boleh, duduk rumah tak boleh. Lagu tu kau. Maka sahabat bertanya Nabi, ya Rasulullah, aku dengar tadi Yahudi kata bila isteri datang period tak boleh duduk rumah, tak boleh makan sekali. Kita lagu mana? Tanya Nabi. Maka turun ayat, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kau yang umat tentang perempuan yang datang haid. Qul huwa adzan faqtadul nisa'. Katakanlah haid ini barang kotorlah, maka hendaklah kamu jauhi isteri-isteri kamu yang dalam keadaan. Faqtadul nisa' fil mahid. Wala taqrabuhunna, jangan kamu dekatinya. Jangan bersamanya, dekati maksudnya jangan bersama dengannya hatta yatuhurna, sehinggalah dia suci, kering darah. Fa iza tatahharna, bila dia dah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah dia sebagaimana diperintahkan Allah jelas. Jelas selesai masalah perempuan dalam Islam. Mai isu lain pula, tanya Nabi, ya Rasulullah, yas'alunaka madza yunfiqun. Ya Rasulullah, apakah harta yang kami nak belanjakan? Adakah harta sembarangan? Mai dulu kena nombor ekor 30,000. Abang kata Imam, esok buka puasa saya nak sponsor. Kami golek 5 ekor. Sebab Nabi Ustaz Zul baca, man fattara Sulaiman, siapa yang bagi buah-buah orang puasa, saya nak buka. Saya nak sponsor 5 ekor kambing buka puasa. Boleh ke nak guna 6 ekor ni? Duit 6 ekor, duit riba, duit rasa. Allah jawab, qul ma anfaqtum min khairin. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, apa-apa harta yang kamu nak belanja, min khairin, mestilah harta yang baik, harta yang halal, bukan sebenarnya. Maksudnya Allah selesaikan dalam Quran. Harta pula, qul ma anfaqtum min khairin, bagi apa? Walil walidain, bagi kepada kedua ekor, jaga mak ayah kita. Kita sebagai anak kena jagalah mak ayah kita. Jangan kita ni hidup senang-lenang, mak tak tahu makan apa, tak tahu. Kita duduk rumah mewah, mak kita panas dah. Rumah pun bocor balik tak. Kena jaga mak ayah kita. Kena nafkah, kena pastikan mereka hidup sejahtera, pakai mereka. Kenapa? Itu tanggungjawab kita. Walil walidain. Dan ibu bapa ni ulama kata bukan setakat ibu saja, dia ada 5. Bila sebut wabil walidaini ihsana, dengan kedua ibu bapa hendaklah kamu buat baik. Ibu bapa ada 5. Pertama, ibu bapa kandung. Ibu bapa kandung kita tu, itu walidain. Yang kedua, ibu bapa mertua. Bapa mertua panggil walidain juga. Yang ketiga, ibu bapa susuan. 4, ibu bapa tiri. 5, ibu bapa angkat. Kalau dia belah kita ada kecil, maka pak angkat, mak angkat tu sokong ayah. Layanannya, hormatnya, kasih sayangnya, serupa, tak boleh dibezakan. Ada orang tanya, Ustaz, mana saya nak prefer, mana saya nak utamakan, mak saya ke mak mertua? Hak mana saya nak dulukan? Ulama kata, jawab soalan tu soalan yang salah. Soalan kamulah soalan yang salah. Kenapa? Tidak ada beza antara mak ayah sendiri, mak ayah kandung dengan mak ayah itu. Kalau kamu layan hormat mak ayah sendiri, begitulah kamu kena hormat mak ayah itu sendiri. Tak boleh raya ni nak balik mak ayah. Rumah mak ayah lain kali ya. Lain kali. Rumah bini kita lain kali ya. Rumah kita bisalam dengan mak. Tolong mak masak. Hormat mak ayah. Tolong mak hormat mak ayah. Tapi balik mak bini kita, drop kat pagang. Ayah nak kedai kopi. Ini satu tindakan yang tak betul. Ada seorang kat kampung ada tuan, subhanallah. Dia lelaki lah, dia kahwin dengan orang tu, perempuan. Mak mertua dia sakit. Mesti lelaki ni, mak mertua dia sakit tuan. Dia lah dukung mak mertua dia masuk belakangnya mandi, subhanallah. Tukang pampers, basuh, berak, suap makan. Oh ni memang hebat lah.
ini menantu yang betul laksanakan sebagaimana yang Nabi ajar. Anak pun rasanya tak mampu tapi dia belum buat. Kita nak bagi contoh-contoh dengan tanggungjawab seorang anak terhadap ayah, termasuklah kepada ibu mertua, ayah tiri dan sebagainya. Begitulah sebaliknya, ayah mertua dengan samalah layan anak kita sendiri bagaimana kita layan menantu kita. Maka itu cara Islam ajar. Tuan-tuan yang mati Allah SWT. Kemudian ada ayat lagi tuan-tuan, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka tanya kepada engkau tentang Muhammad tentang anak yatim. Tanya pula masalah anak yatim. Banyak ayat-ayat Quran tentang anak yatim. Qul islahu lahul khair. Katakanlah kepada mereka, buat baik kepada anak yatim ni adalah benda yang baik. Wa in tukhalisuhum fa ikhwanukum. Kalau kamu berkaul dengan mereka, maka hendaklah bersaudara dengan. Kena bersaudara dengan mereka. Kena jaga mereka elok anak yatim ni. Sebab apa? Orang Arab perangai dia tentang anak yatim ni diabaikan. Turun Allah ara'aital ladzi yukadzibu bidini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Muhammad, kamu nak tengok orang yang mendustakan agama, orang yang tak peduli agama, orang yang tak peduli, orang yang pihak anak yatim itu. Sedangkan Allah kata fa'ammal yatim fala taqhar. Anak yatim jangan kamu kasar, jangan kamu herdik, takhar. Takhar ni tunggu seorang makna takhar pada anak yatim. Bukan kita pergi sekeh pada mana anak yatim, sekeh pada tak. Kamu sudah mengherdik anak yatim bila kamu duduk di rumah taman ni, buat beli buah makan. Sebelah ada anak yatim, buat dia baru meninggal. Kita boleh muat tabiawah. Budak ni tuan-tuan dia tengok buah mutan kita, dia masuk rumah. Nak buah mutan, nak buah mutan. Mak dia kata mana ada mutan? Tu pakcik sebelah ada. Tu dia. Kita dianggap sebagai takhar. Jadi kalau balik buah mutan tuan-tuan, ada anak jiran kita bagi sikit. Kalau kedekut sangat buah bunyi dengan dia nampak. Tu ada dia takhar anak yatim. Anak yatim Nabi kata ana waqaf yatim ka hatain. Aku dan penjaga anak yatim macam ni dekat dalam surga. Maksudnya kena jaga surga. Maksudnya tentang anak yatim. Tanya lagi tuan-tuan Yesus dan Tuhan sebut dalam Quran ni, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka tanya pula Muhammad kepada kamu tentang bulan-bulan yang diharamkan berperang. Dalam Islam ada bulan-bulan yang diharamkan. Antaranya adalah bulan Muharram, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, yang Dzulhijjah yang diharamkan. Dia namakan 4 bulan haram. 4 bulan ini diharamkan. Yas'alunaka 'anil syahril haram qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun wa ikhraju ahli min akbar min indallah. Isunya tuan-tuan berlaku pada zaman Nabi. Orang kafir buat khianat pada Islam. Maka Nabi kata lawan perang, berlaku peperangan tuan-tuan dalam bulan Rajab. Jadi pokok dia isu lah Facebook. Apa Muhammad ni tembak kata duk jaga hormat bulan haram, tapi hampa perang bulan haram. Hampa telah melanggar peraturan. Lalu Allah jawab, katakan Muhammad, sesungguhnya qitalun fihi kabir, memang perang dalam bulan haram ni dosa besar. Tapi wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbar indallah. Tapi perbuatan hampa tolak Islam, mengusir orang Islam daripada tanah Mekah, itu besar, lebih besar dosanya daripada berperang dalam bulan haram. Kesimpulannya tuan-tuan Allah Taala, kita baca Al-Quran. Sesungguhnya dalam Quran Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu ada sebarang isu berbantah-bantah tentang isu, rujuklah Quran. Rujuklah hadis sekalinya kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Zalika khairun, yang demikian itu dah lebih baik, wa ahsan ta'wila, dan sebagai ta'wila. Wallahu a'lam. Tuan betul Allah. Mungkin Ustaz Zainal kita nak ulang balik. Kita sedang membina semiti kita di Sungai Limau. Mula pada 1 Ramadan yang lalu. Sekarang kita sedang buat file cap dia. Kita buka wakaf file cap tuan-tuan. File cap yang berukuran 4 kaki kita offer dengan harga RM1,000. Manakala yang 3 kaki RM800 dan yang 1,5 kaki bernilai RM400. Semua ni tuan-tuan kita nak beli sekolah tu dalam kawasan kita. Anda duk kempen dah kau boleh, biarlah ada RM1,000 duit kita dalam bangunan tu tuan-tuan. Biar ada RM1,000 dalam bangunan tu,
Sebab file cap ni dia duduk bawah tanah. Kalau kita wakaf kat masjid ada, hang wakaf apa? Kipas. Kipas boleh tunjuk kat orang kata kita wakaf. Hang wakaf apa? Aku wakaf tiang boleh tunjuk. Tapi wakaf file cap tak boleh nak tunjuk wakaf dia satu. Maksudnya ikhlas. Yang keduanya tuan, dia akan kekal lama. Jadi tuan-tuan, bolehlah kita sama-sama masuk pada lain ataupun boleh serahkan pada Ustaz Zul. Ustaz Zul sebab kita nak untuk buat pelantaian hari saja tuan-tuan. Menelan kos lebih kuat 300,000 insyaAllah. Bila dalam bulan Ramadan itu sama-sama kita bantu bina Abuna Smiti Ibnu Qabidi semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.